Assalamualaikum. Lepas daripada Cina dengan Cik Bob pergi Tasik Pendang tadi, kami lalu-lalu kat depan jalan besar ni, kami nampak ada satu Medan Selera. Medan Selera ni nama dia Medan Selera Pendang depan Petronas. Oh, banyak gerai dia. Macam-macam. Tapi salah satunya dekat sini ada cucuk udang. Cucuk udang special, inoki, cendawan inoki. Berbagai lah, no? Ini buku atau apa? Nasi kaumok. Ini nasi kaumok. Ada wai-wai. Antara tempat yang favourite lah. Tingkap lah. Ni menu ni memang ada lah semua. Ada semua. Okey. Ya, terima kasih. Dia pakai natri fresh. Apa ni? Natri fresh. Okey. Menarik. Tapi sebab kita old school kan, kita tak tahulah nak cakap ni apa dia. Sebab kita old school. Oh, ni ice blended. Ni ice blended sebab kami ni old school kan. Kami tak tahulah nak sebut apa kan. Dia ada jual ice blended juga. Float, ais kacang lecika. Ais kacang lecika. Kedai ni nama apa? Ais kacang. Udah kedai ni nama apa? Bro Coffee. Bro Coffee. Bro Coffee. Oh, Bro Coffee. Okay. Pakai mai juga sini. Bro Coffee abang-abang lah. Kira abang-abang lah. Okey, ada nasi ayam berempah kat sini. So harga mampu milik Wow. Sedap ayam dia. Nasi ayam berempah. RM7 ya? RM7. Ni sup ayam RM6. Okey lah kan? Harga reasonable lah. Kan? Kedai minuman. Kedai minuman. Nama. Tak ada nama. Tak ada nama. Sebelah dia ada mi goreng mama. Mi goreng mama, ada char kway teow. Harga RM5 je. Biar betul. Di Pendang ni boleh cari lagi harga yang RM5. Wah, mi goreng pun RM6. Wow. Menariknya nasi ayam. Berapa harga? RM7. Nama apa? MBI. Nurfa Enterprise. Nasi ayam dia dekat sini yang specialnya sebab dia pun ada satu sos dengan air asam. Wow. Ada dua sos lah, maknanya air asam. Tandang sari, sate. Daripada mana ni kak? Kami tapi orang Kedah aja. Sate ayam pun baru 8 kupang lah. Betul. Boleh lah kat sini kira tak rugilah. Mainlah kat sini support peniaga-peniaga dekat Medan Selera ni. Masih di sini. So kita tengok banyak gerai yang dibuka di sini. Macam hotel.
roti canai. Nampak macam ada roti Arab. Oh, roti Arab tu. Roti Arab tak? Baby telur semua ada lah. Biasalah kan. Tu menu dia pun. Ni. Benar-benar ni. Macam ni. Tengok baju ni. Datang main Omnia di Singapura. Okey ya. Dia sampai Singapura. Untung ni dia main pakai mobil dia. Baskin tiap-tiap malam ke? Oh, okey. Dia ada lah orang lain pula. Ya. Oh, baskin. Dia. Oh, baskin tiap-tiap hari. Jom kita tengok nasi lemak. Jom kita tengok Tomato. nasi lemak. Tomato lah. Oh, nasi tomato. Nama apa kita ni? Nasi lemak daun pisang. Ya, betul. Nasi lemak daun pisang. Pekan Pendang. Bukan benar. Sini tu hari apa? Sini macam kami kalau kata ikut tu yang ikut ni. Oh. Dia tak kena ada tutup ah, cuma beza dia. Kalau kata Ismail ni dia tak ada tutup buat tu ah. Tak Sini ada lagi yang ada berniaga. lagi sebab dia macam sini dia pun banyak cuti hari Ismail. Hari Ismail kadang-kadang baik rasa abang ni. Cuba tengok ni kalau rajin-rajin lah ada masa kat Nobok. YouTube lah. YouTube lah. YouTube. Okey, buat panjang ni tu. Oh, ada dessert lah. Ada apa? Daging ini, daging Tiramisu. tahu pufa. Wah, pelbagai. Susu Thai pun ada. Tak payah pi Thailand lah. Tak payah dah nak masuk danau ke, nak pergi mana ke, Hat Nyai ke, semua ada. Mai tahun ni. Mai tahun ni. Hari dia buka. Ya, hari. Hari ya. Saya tak cuti lah. Nasi lemak beras mati ya. Apa kata tadi? Beras mati. Oh, beras basmati. Tapi beras basmati tapi harga B40. Barhem. Jangan bimbang. Kalau mai ke Pendang, depan Petronas Pendang, jangan bimbang. Harga tak merisaukan lah. Tapi sedap. Masih selera, cubalah. Ini dia tengah lauk. Berapa mati harga tak mati? Harga tak mati. Sahara Kitchen. Harga semua orang boleh makan. Ah. Okey, kuah sambal tu. Nampak menarik. Beras mati. Okay, ada western food juga kat sini. Wow. Orang-orang sekarang kan? Terima kasih. Tapi kat mana-mana pun mesti kena ada ayak. Kalau tak ada ayak mengkelan. Tak ada ayak benda ni masaklah apa pun 4 kandak 3 tan pun tak ada ayak mengkelan. Wani Station. Oh, bukan sate. Wani Station, Cakotiao. Ini orang keting ni makan. Memang A plus lah. Ada tempat jual sate lagi. Dah ada 3-4 tempat. Sate nasi liquid ayam. Okey. Makan sate bang. Sate Allah beda selera Akbar. Penang. Memang sedap tu. Terbaik ya. Wow. Masih 8 rupang kat sini tu. Ya, 8 rupang. Orang duk jual RM1, RM2 rupang, RM1.5 lah. Ni 8 rupang. Agak buntuh je. Oh, ini tak tahan ni. Nak naik RM1 pun dia. Sudah. Wow.
Di kawasan ni memang meriah. Meriah dengan makanan. So boleh katakan syurga makanan lah di Pendang ni. Jom kita pakat-pakat mai ke Pendang, singgah di sini setiap hari, setiap malam kat sini. Memang ramai kawasan ni. Jomlah kita pakat-pakat support dia orang. Assalamualaikum. Adik, jajan lah. Oh, pokok daun ada, pokok daun. Special lah. Tembakau sekali, tembakau Jawa. Okey, special. Susah nak jumpa juga sebenarnya. Inilah suasana di Pekan Pendang menghampiri malam. Sendaan memang banyak sangatlah. Meriah sungguh kat Pendang ni. Arca Gading Alam. Kita pakai satu je nasi kandar yang ada dekat apa? Dekat kat Pendang. Apa ni nama ni tempat ni? Medan selera apa? Persona. Boleh? Medan. Kak Nabok perkembangan alam tu tak payah tak Kak Nabok. Dia pisau ke makan lagi? Okey, kita minum radik dulu. Ini sambil kuah ni. Itulah. Nanti Kita tu. minum ah. Wow. Wah. Oh, tahan lah kali. Tapi memang sedap dulu wajib pernah minum kat sini. Cuba pernah makan kat sini tu. Memang sedap.